Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan tunjukkan cara macam mana untuk kita upload H5P yang kita create daripada aplikasi Lumi sebelum ini dan kemudian kita gunakan konten tersebut untuk kita create aktiviti H5P di dalam URLearn. Okey, mula-mula kita kena tekan button edit mode di dalam kursus kita. Kemudian kita pergi navigate ke sebelah kiri bahagian bawah. Ada satu ikon content bank. Klik pada ikon tersebut. Seterusnya kita klik button upload. Akan pop up satu window. Kemudian kita boleh drag sahaja H5P yang kita create sebelum ni. Masukkan. Selesai, kita tekan button save changes. Dan kita akan dapati jika telah selesai upload akan wujud appear di bahagian content bank tersebut. Okey, yang ni lah. Okey, kalau kita klik pada content bank, dia akan senaraikan aplikasi H5P yang telah kita upload. Okey, seterusnya kita pergi ke bahagian course kita. Kita akan create satu aktiviti H5P. Klik tambah activity or resource. Kemudian keluar satu pop-up, kita pilih H5P, tekan button add. Seterusnya kita akan dibawa ke page setting H5P. Katakan kita namakan H5P activity. Kita tekan button tambah di sini, folder tambah. Kita pergi ke bahagian content bank dan kita pilih H5P yang kita telah upload tadi. Select this file. Kemudian kita klik sahaja. Yang lain ni saya abaikan dulu. Tapi kalau nak, kita bolehlah. Kita contohnya kalau bahagian completion condition ni kita buat requirement. Kita view activity dan receive a grade supaya student kena engage dengan H5P activity tersebut lah. Okay, tekan save and return to the course. So kita akan dapati kursus H5P kita telah wujud di sini. So kita tekan aktiviti tersebut, kita akan dapati dia ambil masa sikit untuk download. Kita akan dapati kursus H5P kita telah berjaya dihasilkan dan kita boleh play lah di sini. Okey, itu sahaja untuk kaedah yang kita boleh gunakan untuk upload H5P kita ke dalam URLearn. Jumpa lagi di lain video.